Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel YouTube Afif Fitrugana. So kali ni adalah keadaan topping lebah kelulut, di mana topping ni saya nak tunjuk bagaimana keadaan topping bila dia terlalu tinggi ni. Anggaran 4 je. 4 cm tinggi dia. Itu dia. Tengok bila keadaan topping terlalu tinggi, dia punya kantung madu bertingkat macam tu. So ini menyukarkan untuk kita tuai madu lah. Ni tengok ni. Ni bertingkat-tingkat ni kita nak tuai madu susah lah. Bila kita buat topping terlalu tinggi macam ni lah. Nak tengok tu sedap mata melihat, tapi itulah dia punya risiko. Kita nak tuai madu susah. Itu dia. Satu di sinilah dia agak tingkat-tingkat ya. Ini dia hanya di bahagian dinding ya. Itu dia. Bye, jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.